Beginilah keadaan murid pada masa kini yang menggunakan bahan digital untuk kegunaan pendidikan. Sejauh manakah bahan digital ini mampu memperkasa pendidikan negara kita? Mari kita sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Putra sebagai wawancara TV PSS MAM dan dari Sekolah Menengah Agama Al-Hariyah Al-Islam Mesir akan membuat tajuk Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara. Mari kita teruskan. Apa itu bahan digital? Bahan digital adalah sumber maklumat yang dapat disimpan dalam peranti elektronik seperti handphone, tablet, laptop dan sebagainya. Bahan digital juga terdapat dalam pelbagai bentuk seperti buku, audio, video dan banyak lagi. Penggunaan bahan digital juga dapat memudahkan proses pembelajaran murid kerana maklumat dapat dicari dengan lebih pantas dan juga dapat diakses di mana-mana sahaja. Selain itu, bahan digital juga dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif, sekaligus menyumbang kepada usaha memperkasa pendidikan negara. Bahan digital sangat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kefahaman dan minat murid terhadap pembelajaran. Cara yang kita boleh gunakan adalah dengan menggunakan bahan seperti video dan animasi dalam pembelajaran. Cara ini sangat membantu terutamanya dalam membantu kaedah konvensional dalam PDP. Seterusnya, cara yang kedua adalah dengan menggunakan bahan digital yang mana mempunyai elemen permainan dalam pendidikan ataupun gamifikasi. Cara ini menjadikan PDP lebih interaktif dan aktif dan seterusnya menjadikan murid lebih bermotivasi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Zah. Sama-sama. Konklusinya, bahan digital bukan sahaja memudahkan pembelajaran, malah menjadi pembangkit kepada masa depan negara yang akan datang. Mengikut kajian, lebih dari 85% murid di Malaysia kini telah belajar menggunakan bahan digital. Hal ini dimungkinkan kerana ia mampu meningkatkan proses pembelajaran dengan lebih berkesan dan tidak membosankan. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya, Putra, sebagai wawancara TV PSS Semam dari Sekolah Menengah Agama Al-Hariyah Al-Islamiyah Mersing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ingat, menyampaikan informasi membina generasi.